IJN tahu, IJN College pernah dengar tak? Jom ikut saya. Baru-baru ini saya dijemput ke IJN College Open Day untuk bagi semangat dan pencerahan kepada pelajar dan ibu bapa yang memilih kerjaya dalam bidang kesihatan. Saya kongsi kisah peribadi saya je, tapi rupa-rupanya ramai yang tersentuh dan teruja. Cita-cita saya adalah untuk jadi doktor. Gaji pertama yang saya ambil, di situlah mulanya senyuman ibu bapa saya. Pekerjaan kita ni, apa yang kita pilih ni adalah diri kita sampai bila-bila. Ini adalah nursing lab, tempat di mana pelajar diploma kejururawatan dan sebagainya buat hands-on training. Bilik ini, makmal ini telah di-set up seakan-akan hospital sebenar. Nampak ada katil hospital yang sebenar. Ada cardiac table, ada mannequin untuk resuscitation. Jadi bila mula pergi bekerja, dah ada pengalaman. Sebab apa? Nursing lab ini memang dah ada di dalam kampus IJN University College. Jadi nampak tak kelebihannya? Bila institusi pendidikan tu ada hospitalnya sendiri, maka pengalaman dan hands-on training mereka jauh lebih mendalam dan lebih komprehensif sejak awal pembelajaran lagi. Itulah kelebihan dia. Ini diorang punya MA lab, Medical Assistant punya lab. Jadi memang dah set up sebiji macam senario di hospital. Ada katil, ada pesakit, ada branula, siap tengah masuk darah ni. Kemudahan ni semua dah dibina sebiji macam apa yang ada di hospital yang sebenar. Jadi lepas habis belajar, bila dah mula bekerja, confident level mereka, tahap keyakinan mereka untuk berikan servis yang terbaik jauh lebih tinggi dan mereka akan ada permintaan yang jauh lebih tinggi dalam bidang kerjaya. Ini adalah troli untuk ambil darah dan juga prosedur yang MA ataupun jururawat akan gunakan. Ini kita panggil e-trolley atau nama penuh dia emergency trolley. Kalau ada orang tiba-tiba berhenti bernafas ataupun jantung dia tiba-tiba berhenti berdegup, kita kena bawa troli ni dengan segera pergi dekat tepi katil pesakit untuk mulakan prosedur resusitasi. Dan MA Lab dekat IJN University College ni dah dilengkapi dengan fasiliti sebegini untuk memudahkan dan memantapkan proses latihan di kalangan bakal-bakal MA dan juga jururawat tenaga pekerja sektor kesihatan dekat negara kita ni. Ini adalah makmal elektroterapi untuk fisioterapi. Jadi kat sinilah di mana mereka boleh belajar dan buat hands-on training nak belajar kaedah-kaedah fisioterapi yang berbeza. Dah dilengkapi dengan semua mesin-mesin yang canggih. Dah lengkaplah untuk mereka jadi seorang pegawai fisioterapi yang dah boleh confident untuk kerja. Ini adalah pharmacy lab, terutamanya penting untuk pelajar dalam jurusan farmasi lah, sama ada diploma ataupun degree. Jadi kalau nampak ada weighing scale ni adalah tempat di mana diorang akan eksperimen lah menggunakan ubat, bahan kimia, cuba hancurkan dan timbang dan sebagainya. Jadi boleh kita tengok alat-alat yang perlu memang semua dah ada dekat makmal farmasi ni. Inilah apa yang diperlukan dan penting untuk pelajar dalam jurusan diploma ataupun degree farmasi supaya bila diorang dah keluar jadi community pharmacist dan bekerja, mereka ada pendedahan yang sepenuhnya ketika waktu belajar tu. So ini adalah pharmacy lab yang lengkap yang penting untuk setiap pelajar. Ini kaunter farmasi, jadi diorang memang akan duduk kat sini, belajarlah macam mana nak betul-betul dispense ubat. Ambil daripada almari ni, cari dan letakkan, susun mengikut nama dan juga detail pesakit. Lepas tu dispense. Dispense tu maksudnya memberikan ubat kepada pesakit dengan cara dan kaedah yang betul dan penerangan yang tepat. Jadi ini semua adalah benda yang memang student farmasi kena belajar. Ini adalah OSH Lab, bermaksud Occupational Safety and Health. Kebanyakan syarikat lah memang memerlukan dan mewajibkan kena ada pegawai OSH. Jadinya yang belajar jurusan OSH dekat IJN University College ni dah untung sebab memang dah dilengkapi dengan makmal OSH. Jadi mereka terdedah kepada situasi sebenar bekerja daripada waktu belajar lagi. Bilik kuliah yang selesa dan dekat dengan tenaga pengajar menggunakan digital learning. Student lounge, ruang di mana pelajar boleh berehat, mengulang kaji pelajaran dan buat study group juga.
Ini adalah perpustakaan kat mana boleh pinjam buku-buku dan buat ulang kaji. Lubuk students prepare sebelum exam. Be ambitious at IJN University College. Pilihan hari ini, perjalanan sepanjang hidup. Buatlah yang terbaik dengan IJN College.